Okey, standby. 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 Dah mula. Standby. Okey, okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma La ilaha illa kawan suralaina. Fi hadain rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, duduk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, insya-Allah pertamanya hari ini kita akan bincangkan tajuk baru. Okey, apa yang awak nampak dekat depan? Bina Al-Quran, bina akidah tak bina akidah? Tentang apa? Panduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panduannya untuk apa? Siapa tahu panduannya untuk apa? Untuk kita semua. Untuk kita supaya apa? Supaya taat kepada Allah SWT. Supaya taat kan, supaya tahu apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang hamba kan, ataupun seorang umat Islam. Jadi insya-Allah teruskan dengan tajuk hari ini. Okey. Namanya kita lihat dahulu makna iman, apa itu beriman kepada kitab Allah kan. Iman tu maknanya adalah kita yakin dan percaya bahawa Allah menurunkan kitab dan suhuf kepada para nabi dan rasul sebagai panduan hidup kita. Jadi nak tanya lah dek, percaya kepada kitab Allah ni rukun iman tu berapa? Tiga. Ha? Berapa? Tiga. Pertama apa? Pertama beriman kepada Allah. Allah. Kedua beriman kepada ha? Kan. Tiga beriman kepada kan. Jadi beriman kepada kitab dah beriman rukun iman yang ke? Yang ketiga. So, apa hukumnya? Wajib. Kenapa? Sebab ini adalah kitab Allah, kalam Allah kan. Kalau kita tak percaya kepada kitab Allah, maksudnya kita tak percaya kepada Allah. So, untuk rukun iman ni jangan kali-kali kita menolak satu pun. Kerana kalau kita tolak satu daripada rukun iman, maka kosong, tak ada apa. Okay. Kalau kita tolak rukun Islam contohnya, kita tinggal solat, ada lagi 4 kan. Tapi kalau rukun Islam, rukun iman, kita tolak satu, kita akan hapuskan semuanya. Tak ada. Sebab apa? Sebab semuanya bermula daripada Allah kan. Kemudian ciptaan Allah. Macam tu. Okey, faham? Okey. Kemudian dalil naqli. Okey, ikut A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Okey, siapa nak volunteer baca maksud dia? Okey, silakan. Putra. Wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulullah dan pada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad dan juga kepada kitab Wahyu yang telah diturunkan
ada ayat. Dia itu. 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 Okey. Jadi, sebagian surah An-Nisa ayat 156 ni Allah kata apa? Wahai orang beriman. Siapa dia orang beriman ni? Kita lah kan? InsyaAllah lah kan? Tetapkanlah iman kamu, tetapkanlah iman kita kepada Allah dan Rasul. Kepada Allah dan Rasul. Dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul iaitu Muhammad SAW. Allah kata beriman dan percaya kepada Al-Quran yang telah Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan juga kepada kitab ataupun wahyu yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Kitab lain daripada Al-Quran pun kita kena percaya. Kitab-kitab suci, kitab-kitab samawi yang telah diturunkan kepada Nabi-Nabi dahulu pun kena percaya. Sebab apa? Sebab itu adalah kalamullah, kata-kata Allah. Okey, seterusnya lihat pula nama kitab dan penerimanya. Yang pertama kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam dalam bahasa Syriani. Begitu juga dengan Taurat kan, pada Nabi Musa alaihi salam bahasa Ibrani. Injil Nabi Isa alaihi salam Ibrani juga, bahasa Ibrani. Dan akhir sekali Al-Quran pada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Okey, jadi kita nak ingat senang je untuk penerima kitab ni. Okey, kita jadikan sebagai akronim. Apa dia? Akronim. Apa ni? Mimut. M. Muhammad. I. You. Ada kan? Ada. Yang you ni Musa lah kan? Di. Daud. Oh, ni Mimut. Muhammad, Isa, Muhammad, Daud. Saja Mimut. Dijadikan sebagai akronim singkatan. Okey. Kemudian suhur dan penerimanya pula. Okey, suhur ialah kalam Allah yang mengandungi hukum, dasar, kata-kata hikmah dan pengajaran kepada manusia. Apa beza dengan Al-Quran? Al-Quran ni dia diturunkan secara berperingkat. Okey, ada 30 juzuk, kan? Tapi untuk suhur ni dia punya bilangan dia ada 10, kan? Ada 30, ada 50. Pada siapa? Pada Nabi Muhammad, Nabi Musa, Ibrahim, Idris dan Syed. Ada 4 Nabi yang terima. Okey, seterusnya lihat pula keistimewaan Al-Quran berbanding kitab samawi yang lain, berbanding dengan kitab-kitab Nabi terdahulu. Yang pertamanya, kandungan Al-Quran lengkap dan mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat seperti akidah. Jadi dalam Al-Quran ada ceritakan tentang penciptaan kita, kan? Bermula daripada air mani, kemudian jadinya segumpal darah, daging dan akhirnya bayi dan keluar ke dunia. Ada diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, terpelihara sehingga kiamat. Allah menjamin akan menjaga dan memelihara kesucian Al-Quran. Jadi Al-Quran ni ada ayat-ayat dia, kan, yang kita baca 30 juzuk tu akan bertahan sampai hari kiamat. Kiamat pun dah baca, adik dah, kan? Sekarang lah kita mula membacanya. Kan, ulama kata, kan, bila kiamat nanti kita nak baca segala ayat dah tak ada dalam Al-Quran, dah dihapuskan. Waktu tu segala amal sudah tak dikira. Yang nak buat sembahyang, okay, yang nak doa tak ada dah. Jadi beribadah dah selagi mana kita hidup ni, selagi mana kita ada waktu beribadah dah. Walaupun sekecil-kecil ibadah, kan, putih sampah pun ibadah juga, kan. Ada hadis kan sebut siapa yang
membuang benda yang ada di atas jalan yang menghalangi jalan orang tu, maka akan diberikan pahala untuk dia. Nampak kecil je, tapi ada pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Quran juga menasahkan kitab-kitab terdahulu. Al-Quran juga ada kan cerita tentang kitab-kitab terdahulu. Ceritanya Al-Quran lengkap kan, lengkap. Ada dia undang-undang kan, dalam dia orang yang berzina berapa hukuman dia, sebatan berapa, dan banyak lagi lah. Jadi itu adalah keistimewaan Al-Quran. Okey. Kemudian tujuan Al-Quran diturunkan, yang pertama sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. Jadi siapa orang bertakwa ni? Siapa dia? Dia ke kita? Muhammad. Muhammad lagi. Takwa tu apa takwa? Ulang balik. Takwa tu apa? Apa takwa? Oh, Orang yang takut kan. Takut apa? Takut akan azab. ada azab dan juga ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya melakukan kemungkaran. Jadi nak timbulnya takut ni kena ada tunjuklah kan. Macam mana kita nak takut kalau kita tak tahu kan apa yang diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan untuk orang yang tinggalkan solat, tinggalkan zakat dan sebagainya lah. Kemudian sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad. Jadi antara mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Al-Quran tadi sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Okey. Kemudian lihat pula firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqah mudghatan, fa khalaqna al-mudghah 'idhaman, fakasuna al-'idhama lahman tsumma apa tu? Dalam buku saya lagi tak? Tsumma apa? Tsumma khalqan akhara wa barakal ila ayat lah kan. Yang ni tak apa lah. Tapi dia punya maksud dia sebenarnya kami telah menciptakan manusia daripada saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim ibu kita. Okay. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Daripada air mani itu jadinya segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami balut dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Jadi dalam Al-Quran pun Allah dah sebut dah kan macam mana kita terjadi kan. Kita ni daripada Nabi Adam kan, daripada tanah. Kemudian air mani, lepas tu apa? Darah kan. Lepas tu tulang kan, daging, dan jadi makhluk lah, makhluk yang bernyawa. Okey, seterusnya hikmah beriman kepada Al-Quran. Yang pertama, dapat membentuk masyarakat yang berperibadi mulia kerana Al-Quran mengajar manusia perkara yang membawa kebaikan. Dalam Al-Quran ada ceritakan tentang macam mana kita nak menjaga adab kita. Dan negara aman dan maju kerana Al-Quran menyeru manusia melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menjauhi perbuatan yang munkar. Jadi orang bertakwa ni yang macam mana kepada benda ini? Orang bertakwa, dia tahu tanggungjawab dia adalah menyuruh pada kebaikan kan, dan tinggalkan ataupun melarang segala perkara yang munkar. Okey, soalan. Ada soalan? Ha? Oh, yang tu dia suka pakai topeng tu. Itu haram tu. Bagi awak macam mana? Kan, tu maksudnya awak macam mana? Haram, kan? Okey. Ya. So kita dah boleh pegang ke kan nampak senang. Boleh lah kan? Tak boleh. Okey.
Okey, sekarangnya kita akan main satu game. Okey, game ni adalah berbentuk individu lah. Okey, berbentuk individu. Dia nak jawab boleh angkat tangan lah. Jawab boleh angkat tangan. Buka hotspot. Dua katil canggih minit. Jam minit. Tujuh. Harga 19 lah. Perut. Apa ini? Itu kau sangatlah kau kalau muat tahu kan. Sikit-sikit ambil. Okey, kita tukar blank tukar blank. Masa kita tak lepas nak connect dekat TV ni, so akan pakai laptop. Okey, yang nak jawab boleh volunteer ke depan. Okey. Sabar. Sabar, saya bagi soalan Okey, soalan pertama, hukum beriman pada kitab ialah angkat tangan. Okey, Wafi. Angkat depan. Jawab. Ini jawapan dia. Okey, wajib betul. Okey. Soalan kedua, standby. Okey, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Natul. Apa dia? Al-Quran. Okey, betul. Okey, soalan ketiga. Maksud Al-Quran. Apa dia? Masuk jalan. Apa dia? Maksud Al-Quran.
Okey, betul. Kitab yang terakhir yang diturunkan. Okey. Okey, bonus round. Di bawah. Di bawah. Di bawah. Di bawah. Okey, satu mata. QR satu mata. Okey, soalan berapa ni? Keempat tak? Okey, keempat. Okey, ready. Okey, kitab Injil diturunkan kepada Kenapa? Ada Nabi apa? Yang gini je. Atau laptop lagi. Okey, Nabi okey, betul. Okey, halan. Halan kelima. Okey, Al-Quran diturunkan melalui malaikat. Malaikat apa? Malaikat Jibril alaihi salam. Okey, betul. Okey. Tu kata kita punya pengukuhan lah kan. Tak nampak faham tu tak kan. Okey. InsyaAllah seterusnya saya akan buat aktiviti kumpulan. Okey. Nampak kita maju ni kan? Kata kira lagi apa dia? Okey, so saya nak kamu buat betul minda, tak kisahlah awal ke, bobo ke, beza ke, tentang tajuk hari ni. Tentang tajuk hari ni. Okey, Amy tolong bagi kita ni. Ada 5 tu kat sana. Tu ada 5 komponen lah. Laki 2 kan. Perempuan 3 Maka okey, sambil-sambil apa ni dapat tulis tu. Tengok saya ulang balik. Untuk pembentangan yang pertama kamu kena pendahuluan. Pendahuluan dia apa? Assalamualaikum. Salam. Nama kumpulan. Kumpulan berapa? 1 contoh ni kan? Okey, kemudian isi pembentangan. Ada ikat. Isi pembentangan. Apa dia? Kami nak bentangkan apa? Sebut tajuk. Tajuk dia apa? Tajuk dia apa? Tajuk. Okey, dah habis bentang. Penutup. Penutup. Contoh apa? Contohnya Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey, nampak tu. Ni contoh cara membentang lah. Pastikan kamu bentang tu dah faham lah. Jangan baca je. Bentang dah faham. Ya. Maka. Tak yang ada. Ha? Paduan. Ya. Contoh dia Allah ada. Oh ya. Saya nak pakai Ustaz. Kalau buat saya ingat. Nak bentang. Nak bentang je lagi. Ustaz nak keluar. Tak boleh kan?
Ha? Buat je. Makan apa tu? Saya ambil. Dia ambil cari. Cari lagi. Ambil dalam beg orange tu. Ha. Lagi dah dia orang pun. Ha, lagi. Dia ambil. Mana lah? Magic apa? Bukan masak. Kita duduk kat sana boleh Ustaz? Ha? Sini lah sikit. Duduk sana boleh Ustaz? Bantuan daripada Allah. Ustaz. Namun tajuk dia, tajuk nama buku tu keimanan kepada Allah. Ambil putih tu. Tak answer. Duduk sana boleh? Ini. Oh, ini. Oh, ambil ini. Okay. Baik. Banyak. Baik. Itu nama-nama besar. Buat lagi nama besar, nama Nabi. Lepas tu, bahasa dia. Okay. Itu yang suruh ni. Suruh buat yang ni. Nabi, berapa suruh dia yang suruh dia. Semua ni. Ambil tanda tu. Minta ni tak tahu. Ha. Ha? Tak perlulah. Cukup apa ni. Dalam surah ke kan. Lepas tu terangkan lah. Surah terangkan. Okey. Tajuk dia panduan daripada Allah. Panduan daripada Allah. Panduan daripada Allah. Maka put ni put pula. Ni rahat ni. Berapa dah ni? Berapa sampai jam? Kasih. Berapa jam? 11. Okey, 11.35 kita bentang 11.35 kita bentang. 11.35. Tu.
Ha? Macam ni. Buatlah buih ke roket ke. Tak wajib pun yang buat benda kan. Wajib lah. Tak payahlah ambil banyak. Kecil je. Ambil kuah je. Layan tu layan lah. Layan tu lah minta. Dia bentuk. Apa ini ya kan? Apa?
Berikutnya kasih makan. Okey. Urutan pembentangan ikut ni ikut nama ni. Ya, okey. Lagi 20 minit. Lagi 20 minit. Baca dan faham. Dah nak baca baca je. Baca dan faham. Kenapa tajuk itu? Biar Allah kan jadi dalam macam tu. Itu yakin untuk ada aktivitas. Yang baca yang begini tentang dalam
Jawapannya daik. Sebab saya dah tulis. Okey, lagi 10 minit. Lagi 10 minit.
Ini dia punya outer. Outer dia. Ada di dalam. Okey, masih tambahan 10 minit. Tambahan 10 minit. Tambahan 10 minit. Sekarang pun. Dan Hah? Sikut. Kenapa? Ya, cari. Okey, lagi 9 minit. 9 minit lagi. 9 minit lagi.
Okey, kumpulan ada hari, standby. Lagi 7 minit lagi. 7 minit lagi. Awet je. Ada. Cari buat apa? Siap. Join kiai. Okey, 6 minit lagi. Standby, kumpulan dari. Tak masuk babat. Okey, 5 minit lagi. 5 minit lagi. 5 minit lagi. Okey, 3 minit lagi. Ada hari. 3 minit lagi. Cukuplah 5 orang belajar lagi. Mana? MR ini terus.
Habis tinggi Ustaz. Sini ya? Okey. Baik, baik. Ustaz dah kasi ini Ustaz. Terus Ustaz hebat tu kan? Sekejap. Ni lupa yang mobil. Papai. Papai tayar. Terbalik kan? Ni dia nak biar dia dah. Dah. Dah ke? Tak, dah. Okey, perhatian. Okey, perhatian. Dengar kamu nak bentang ni. Dengar. Biar kamu nak bentang. Okey, kena pendahuluan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan kacang hijau. Okey, mula. Ulang balik. Okey, dengar. Okey, mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan kacang hijau. Kami nak membentangkan panduan daripada Allah. Masa iman yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab dan sungguh nama kitab dan penerima Zabur Nabi Daud, kitab Injil Nabi Yosef, Al-Quran Nabi Muhammad SAW. papai ni. Nama suku dan penerima Nabi Musa Nabi Musa 9 Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim alaihissalam 30 Nabi alaihissalam 20 beriman kepada Al-Quran dapat meningkatkan keyakinan kepada Allah SWT dan Rasulullah dapat membentuk masyarakat yang berpribadi mulia. Sekian daripada kami. Assalamualaikum. Aduh. Okey, hari ni okey, ada pendahuluan, hari ni untuk cuma satu je. Awak dah baca dan mundur. Jadi awak ada kat tengok sikit lah setelah dia. Ini kali faham. Okey, okey, kumpulan kedua, kumpulan Aimi, Rahadatun, kata wakil. Okey, okey, mana kita maju kamu? Weh, yang mana-mana tadi mana? Okey, perhatian. Perhatian, Kaisa, Muna, Damia, Bajet, Pun, dengar. Kawan dah nak bentang ni, bagi kamu. Okey. Okey, tak apalah. Wakil pun tak apalah, wakil. Okey. Okey, dia punya kenalan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Edep Dilarang Berisik. Kami ingin membentangkan tajuk panduan daripada Allah. Maksud
Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Suryani. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani juga. Dan terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Yang langkah ini dulu sangat. Okey, sama. Nabi alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Siapa Nabi Fit? Istimewaan Al-Quran. Jangan okey, sama. Istimewaan. Kandungan Al-Quran lengkap dan mencukupi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat seperti akidah, syariat dan akhlak. Firman Allah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Maksudnya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah aku berikan nikmatku kepada kamu. Telah aku redhakan Islam itu sebahagian agama. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Sekian daripada kami. Okey, seterusnya dan Syukra. Siapa pembentangnya? Okey. Pegang ada ini yang mana tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Tomat. Kumpulan Tomat. Kami ada 4 orang ahli. Ni Ryan, ni ada Ikan, ni Syaril dan saya Putra. Ini saya akan mengutarakan tentang panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, istimewaan Al-Quran berbanding kitab samawi yang lain. Kandungan Al-Quran lengkap dan mencukupi seluruh aspek kehidupan di dunia dan di akhirat. Terpelihara sehingga kiamat tak dapat selewang. Nama kitab Kitab Nabi Bahasa, Kitab Nabi Bahasa, Zabur, Nabi Daud, Suryani, Taurat, Nabi Musa, Injil, Nabi Isa, Ibrani, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, Arab. Kesempatan dia, minum. Kewajiban beriman pada kitab. Tetaplah kita tetapkanlah iman kami kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kitab Wahyu yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Proses kejadian manusia. Nulfah, Alaqah, Zahar, Lahma, dan Bayu. Wallahualam, sekian, terima kasih. Untuk permulaan ni bagus yang dia punya ni, dia berteman ni. Rumahnya waktu membentang tu jangan boleh kamu kamu ni lah. Jangan hanya membaca. Macam tadi contoh saya kejadian kan. Kalau boleh cakap dalam Al-Quran diceritakan tentang kejadian manusia. Jadi kejadian manusia bermula daripada nutfah. Yang kita dah rekod. Nama pula apa dia?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi dah. Izhar malam pada rumah TV lah. Okey, terima kasih kepada Fitra. Okey. Kumpulan keempat. Ani. Tak dengar. Kami dari kumpulan tau. Nak, buat cek dah tak dengar. Apa nak cakap dah? Beriman daripada Allah. Tarik. Kami tu try. TikTok. Kita berada aku balik dan cek dan dia main relasi. Aku tahu mego tadi. Dia apa buat? Dia macam tunggu. Okey, untuk penggunaan ni platform okey, bagus, cantik. Awak punya apa? Macam ni. Okey, semuanya. Okey, semuanya ada keyboard sikit. Waktu membesar tu pastikan kamu ada kefahaman lah dengan hanya membaca. Lepas tu macam yang suruh apa tadi ada saat. Ada pitch. Yang tu kamu kena kita maksudnya dan terangkan. Okey, terima kasih. Bulan keempat. Seterusnya bulan kelima. Bulan kelima. Okey, bulan kelima. Dari lagi bulan kita. Siapa lukis bunga tu? Belah bunga tu tak lukis papai tu. Okey, perhatian bulan hari dah petang ni. Papai tu tinggal tu. Okey. Okey, mula. Weh, dapat. Bunda nak tahu. Papai tu tinggal tu papai. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jawab. Papai. Assalamualaikum. Okey, teruskan. Kami dari kumpulan papai. Diam kau. Okey. Okey, Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan The Virus. Okey. Virus apa lah? Virus kencing. Kami akan diam lo. Okey, dah. Okey, Kami sambung. akan membentangkan tentang panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, first. Maksud beriman kepada kitab Allah. Okey, maksud beriman kepada Allah adalah yakin bahawa Masuk tu. memberikan kitab dan hukum semasa dalam Rasul. Okey, dengar semua. Okey, maksud beriman kepada kitab. Boleh play now dan papai.
Ibrani. Kita Injil sudah diterima oleh Nabi Musa. Bahasa ni kan manakala kita menggunakan Injil oleh Nabi Muhammad SAW. Buat velocity biar kat sini. Ada kalau aku diri bukannya nampak. Tahu. Nama tu siapa dia? Menangis lah. Okey, Nabi tu bila Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa suruh bila 10. Manakala Nabi Ibrahim AS Tak masuk Munah. Kena dapat singa. Nabi Idris AS 10. Nabi Maksud itu kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul yang mengandungi kebelasan, ia berbentuk lembaran-lembaran sahaja. Hikmah beriman kepada Al-Quran, dapat menjaga hubungan baik dengan bukan Islam. Munah jadi diva tau. Dapat meningkatkan ekonomi negara. Tambahan lagi dapat menjadikan negara menjadi aman dan maju. Jaya. Tujuan Al-Quran diturunkan ialah tujuan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. Dan itu sebagai petunjuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Tata Kaisa. Panduan daripada Allah SWT yang kami ingin bawa kepada kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, bagi bukan, bagi bukan. Okey, betul eh. Okey, duduk. Sit down. Sit down. Sit down and shut down. And everything. Okey. Jadi berdasarkan awak punya pelajaran hari ni, perbentangan semua tu, apa yang awak dapat? Yang awak faham? Tentang panduan agama, panduan Lagi? Lagi apa lagi? Apa yang faham? Tajuk hari ni. Kita belum niati. Niati apa? Rodi. Apa dia? Dapat? Okey, benar lagi. Terima kepada Allah. Okey, yang paling penting sekali kita percaya adalah Al-Quran. Okey, sebagai untuk hari ini kita cerita tentang Al-Quran ni. Okey, ada satu kisah, kan? Ada satu kisah. Nabi cerita setiap tahun Jibril bawa turun Al-Quran dan ajarkan kepada Nabi Muhammad. Tapi pada satu tahun tu Nabi pula, malaikat Jibril tak turunkan Al-Quran. Agak-agak kenapa? Agak-agaknya. Habis. Dah habis? Belum. Kan, sebab habis. Apa sebab dia? Wahyu. Ada wahyu. Kan, okey, jawapannya adalah sebab pada tahun tersebut adalah tahun kewafatan Nabi Muhammad. Jadi Nabi kata apa? Apa Nabi nak kata? Nabi nak kata yang kita ni daripada hidup ni kena belajar. Jangan berhenti belajar. Sehinggalah ke liang lahat. Sehinggalah ke mati. Ingat tu, jangan berhenti belajar tau. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini.